Assalamualaikum, Tuan. Kami Kadet Bomber dan Penyelamat dari kontingen negeri Terengganu siap sedia menjalani pertandingan montaj fire drill, Tuan. Terima kasih, Tuan. Dalam video ini, kami akan menunjukkan langkah-langkah ketika fire drill. Tapi sebelum itu, mari kita fahami tentang penubuhan Kadet Bomber dan Penyelamat Malaysia. Tujuan pertama, memupuk kesedaran bahaya kebakaran dan langkah-langkah pencegahan. Tujuan kedua, mengetahui ilmu pengetahuan kebombaan. Tujuan ketiga, meningkatkan disiplin dan semangat setiakawan bagi memupuk semangat yakin diri. Tujuan keempat, mengeratkan kerjasama ahli dengan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Tujuan kelima, mewujudkan suasana sekolah yang bebas bahaya kebakaran. Tujuan keenam, menanam minat menjadi anggota bomber sebagai kerjaya. Apa itu fire drill? Fire drill ialah latihan kebakaran yang perlu diadakan untuk menyedarkan pihak sekolah dengan pengetahuan langkah-langkah sekira berlakunya kebakaran. Apakah langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam fire drill? Ayo kita saksikan. Apabila loceng kecemasan dibunyikan secara berpanjangan, ia menandakan kebakaran telah berlaku dan latihan fire drill telah bermula. Cikgu, apa yang telah berlaku? Semuanya bertenang. Itu bunyi loceng kecemasan. Jangan risau, kita akan selamat. Awak semua berhenti daripada melakukan sebarang kerja. Pelajar semua, ayo kita beratur di luar kelas sekarang. Ayo kawan-kawan, kita beratur di luar sekarang. Tak perlu bawa beg, bawa bola peti sahaja. Langkah seterusnya, utamakan murid yang cedera dan murid yang kelainan upaya. Langkah seterusnya, pastikan semua suis ditutup jika masa mengizinkan. Murid tidak dibenarkan berpatah balik untuk mengambil barang. Ingat, jangan panik. Jangan melakukan sebarang kekecohan. Murid-murid perlu berjalan pantas mengikut laluan kecemasan yang ditetapkan. Dan kecemasan juga penting sebagai panduan kepada warga sekolah. Murid perlu berkumpul di tempat yang selamat iaitu padang. Ayo semua, kita berkumpul di sana. Akilah. Rabiatul. Okey, cukup. Jika bilangan murid tidak cukup, sila laporkan kepada AJK Keselamatan Sekolah. Apakah peranan ahli Kadet Bomber dan Penyelamat Sekolah ketika ini? Tugas kami ialah cuba menjadi contoh yang baik kepada rakan-rakan. Dan sedia membantu jika diperlukan oleh guru dan AJK Keselamatan Sekolah. Itu sahaja daripada kami. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Up! Up! Assalamualaikum, Tuan. Kami Kadet Bomber dan Penyelamat dari kontingen negeri Terengganu telah selesai menjalani pertandingan montaj fire drill, Tuan. Mohon kebenaran menjalankan tugas-tugas yang lain, Tuan. Terima kasih, Tuan. Up! Up!